Tuan-tuan, ramai orang muda yang tanya kepada saya, mana yang bagus, beli rumah ataupun beli kereta dulu? Jawapan yang selalu saya beri adalah belilah rumah dulu, kerana sekiranya anda membeli rumah, anda mungkin boleh membeli kereta, tetapi sekiranya anda membeli kereta dan anda mungkin tidak boleh lagi membeli rumah. Saya bagi contoh, Ali mempunyai gaji RM2,000 dengan debt service ratio-nya 60% RM1,200 dan dia membeli rumah dengan bulanan RM1,200. So, dia dah tak boleh buat pinjaman kalau ikut logik, tetapi Ali menyewakan rumah itu dengan harga sewaan bulanan RM1,200. Dengan kontrak sewa, Ali boleh meningkatkan keboleh pinjamannya dan mungkin dia boleh buat komitmen lagi RM1,200 dengan kontrak sewa yang dia ada. Tetapi sekiranya Ali membeli kereta dengan bayaran bulanan RM1,200, dia tidak boleh untuk membuat pembelian rumah lagi. Tuan-tuan, lebih kurang macam tu. Sebaiknya untuk anda membeli rumah dan tengok kadar faedah dan ROI yang baik. Sekiranya anda dapat good deal, harga sewanya bagus, anda mungkin akan dapat menjualnya pula, akan datang dengan harga yang jauh lebih bagus. Tuan, ramai orang buat duit dengan membuat pelaburan hartanah, tetapi harus berhati-hati. Jangan membeli hartanah yang overvalue. Apapun, ini adalah simple matematik saja, penerangan ringkas yang boleh saya beri, dan sekiranya anda nak dapatkan khidmat nasihat kewangan yang lebih jelas, dapatkan laporan pelabur kredit penuh anda beserta khidmat nasihat kewangan dengan MyLoan hanya RM50 sahaja. Kami akan bantu anda mendapatkan laporan dan memberi konsultasi serta mendapatkan dana atau membuat penstrukturan semula komitmen anda. Itu saja, seperti biasa. Dengan MyLoan, pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin.